Bila isu kuih-kuih itu dimainkan oleh sesetengah ekstremis, puak-puak yang memang diorang anti terhadap penganut Hindu, saya rasa YB Ngah dan saya, khususnya saya menggunakan kapasiti saya sebagai ketua DEPSI, kita merupakan satu-satu parti politik yang kita berdiri bersama dengan penganut Hindu. Tak kiranya pimpinan paling atas sekali ataupun parti politik lain, kita cakap dengan mereka, kita tak akan ada istilah frasa kuih haram. Tak ada istilah kuih haram di Malaysia. Kuih-kuih, tokong-tokong ataupun tempat ibadat lain ada yang belum dapat kelulusan lagi. Kuih-kuih itu lagi tua daripada Encik Mulyandi. Mana ada kuih haram? Yang ada haramnya adalah dalam otak mereka. Otak-otak puak ekstremis. Yang mereka memang benda jahat. Mereka nak hapuskan semua sejarah, semua tradisi yang penting ini. Dan sebagai wakil rakyat Teluk Intan, saya nak bagi jaminan di sini. Selagi YB Ngah dan saya, pimpinan DAP ada, kita memang akan berdiri bersama dengan masyarakat India. Kita akan pastikan setiap tempat ibadat, tak kira Hindu, Kristian, Buddha dan sebagainya, kita akan jaga semua. Kita tak akan robohkan dan kita akan bantu selaginya yang memerlukannya. Ada seorang pimpinan tertinggi di Kedah. Apa dia cakap? Melayu tak ada arah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India. Orang Cina ada Cina. Dia cakap orang Melayu ada tanah Melayu. Orang Cina ada China. Mulyandi, Raja Gopal, semua ada negara India. Maksudnya dia nak petikaikan ketaatan, our loyalty to our country. Sebab you nak dapat undi Melayu, lepas tu you pergi serang rakan India kita, you pergi serang rakan Cina kita. Kita kena pastikan kita tolak puak-puak ekstremis yang memang diorang memang anti terhadap rakan-rakan kaum dan bangsa lain. Kita kena pastikan kita kena terus kukuhkan kerajaan Madani, kita kena terus kukuhkan pimpinan DAP dan sebagainya. Kita jangan biarkan puak-puak ekstremis yang memang cukup ekstrim, cukup radikal untuk ada peluang untuk mentadbir negara kita.